Okey, sambung lagi Volkswagen 1.4 Jetta JLI yang buka tebur itu. Tebur dah buka, belum sampai lagi. Tunggu dia punya tebur sampai tu, kita pasang lah. Tu hampa tengok. Apa tengok di sebelah bawah ni. Abang tengok dia punya frame di sebelah bawah ni tak ada. Sekali dia punya lower arm pun tak ada. One set sekali dengan lower arm tak ada. Sebab apa aku turun dia punya frame, buka dia punya frame, dekat dia punya frame, ni kedudukan dia steering rack, nampak? Ni steering rack, di sebelah situ dia punya bar lah. Dua-dua ni lekat dekat dia punya frame. Sebab apa aku buka keluar dua ni? Sebab dia nak tekan dia punya bush di sebelah, mounting bush di sebelah bawah. Ni dia push yang dia di sebelah bawah. Bush ni dia duduk dekat frame. Okey, dia duduk kat frame ni. Bush ni kalau nak tukar, kita kena press dia keluar, baru kita boleh tukar ganti yang baru. Ni dia punya batang, dia punya apa di sebelah bawah juga. Dekat batang ni pun dia ada dia punya bush juga, bush getah ni. Nampak tu. Kalau bush getah ni dah pecah, dah rosak, kita kena tukar lah. Kalau tukar batang ni je, kita tak kena awak turun dia punya frame. Kita boleh tukar, cabut gutu je. Cabut gutu, kita ganti yang baru. Kalau nak tukar bush ni, memang kok mana pun kita kena awak turun frame lah. Awak turun frame, baru kita boleh tukar dia punya bush. Okey, yang dua ketui ni, kedudukan dia di sebelah bawah macam ni. Duduk macam ni. Lepas tu dia kapit di sebelah ni. Nampak dia jadi kapit atas bawah macam tu. Tu. Bush ni dekat mana kedudukan dia punya bush, apa mounting yang di sebelah bawah ni. Ni mounting dia yang baru lah, nampak tu. Ni mounting yang baru, nampak. Yang baru getah dia semua elok lagi. Yang lama tu dah pecah. Alang dah buat eta dia. Dia kata alang tu tukar sekali lah mounting engine yang di sebelah bawah. Tapi dia punya batang ni dia kata tak payah tukar, sebab yang ni dia baru tukar. Tukar yang bush yang lekat dekat frame ni saja. Bush ni dia duduk dekat mana, dekat frame. Jom kita tengok. Nak tukar dia punya dua ketui tu, kita kena press lah dia keluar. Baru lekat dekat mounting, boleh tahan jugalah. Ni dia punya apa di sebelah bawah dia, dia punya frame di sebelah bawah dia. Aku dah press. Ni baru aku buat satu, nampak? Kedudukan dua ketui tadi sinilah. Satu di sebelah bawah dan satu di sebelah atas. Ni aku dah press dah. Ni aku baru press biji. Lagi sebiji ya, tinggal lagi sebiji ya, aku tak press lagi. Ni aku tunjuklah contoh yang aku dah press. Nampak tu. Kita terpaksa kena turun dia punya frame lah. Lekat sekali dia punya lower arm dua-dua belah. Dua-dua belah lower arm lekat. Yang ni yang di sebelah bawah dia lah tu.